Bos, dari mana ni bos? Dari Semerah Darat. Kalau betul kerja dekat Sabah lah. Wah. Setahun sekali balik. Setahun sekali. Ini baru first time datang. Okey, kita jerit sama-sama boleh? Boleh. Abang Berada ni dari Semerah telah di So, nak tanya bos ni berapa kali pernah datang sini? Baru first time. Oh, ni first time. First time. Kali pertama. Ni memang niat nak siap meja makan ni jalan-jalan sebenarnya. Memang jalan-jalan sebenarnya. Jalan tengok berkenan dengan kerja meja makan ni lah. Oh. Ni kenannya sebab apa bang? Ha? Kenannya sebab apa? Design ke, duduk sedap ke apa? Design dan duduk sedap. Duduk sedap Dah test tadi dah. Dah test Dah test satu-satu. Wah. Dan sama pun kita tengok nak kenan apa plan dengan rumah. Oh. So tengok rumah. Okey kena ni dengan ni dengan meja makan ni. Kebetulan lagi esok raya Besok raya. boleh duduk ramai-ramai. Moga murah rezeki. Ya, tahniah bos Saya jual Lain sekali kita jerit selalu boleh bos So, abang berada dari Semerah, kerja dekat Sabah telah di Sol. Jom. Wah, ini dah Sol gang Okey. Good. Inilah gudang Boyjan gang. Macam biasa, dia dah nak maghrib ni. Korang akan tengok setiap hari Boyjan akan live-nya dekat maghrib ni. Sebab Boyjan tak putus lagi. Nombor satu, biasa kan maghrib, orang akan maghrib. So, customer dah tak ramai. Bila ada customer ramai, Boyjan akan fokus pada customer. Macam korang tengok, Boyjan akan live ni mesti setiap maghrib dan Sol. Bye. Sol! Perasan tak? Hari-hari kalau kau tengok live Boyjan, maghrib mesti Sol dengan customer. Maghrib mesti Sol. Sebenarnya penutup sebelum macam ni kan dah tak ada customer. Settle. Bila ada customer, mokcik pun kena dengan customer. Macam petang ke tak sempat sangat live. Kecuali kalau petang tu anak kata tak ada customer, memang Boyjan bantai live lah. Tapi kalau live, kalau ada customer tak boleh. Kita kena fokus dengan acik-acik. Geng-geng kita hari ni diorang berpuasa ramai ni. Wah, selamat berpuasa geng. Selamat berbuka. Dan selamat jumpa korang esok. Raya. Raya dekat sini. Boyjan dah standbykan hamper. Cukup tak cukup ni esok ni? Tak cukup je. Yang ni customer kau mana? Nak kena suruh budak gulingkan ni buat apa di sini?